Siapa ada parents berumur atas 60 tahun, jom ajak mak ayah guna 8 manfaat best ni. Save video cepat untuk rujukan. Yang pertama, boleh dapat diskaun 50% untuk renew pasport. Hanya RM100 untuk sah laku 5 tahun dan RM175 untuk 10 tahun. Kedua, diskaun 50% tambang LRT, MRT, monorail dan banyak lagi dengan kad Rapid Emas. Mohon di myrapid.com.my. Diskaun 50% tambang KTMB pun ada. Boleh mohon di www.ktmb.com.my. Ada juga pusat penjagaan harian dan jangka panjang untuk warga emas yang tiada waris, pendapatan dan tempat tinggal tetap. Boleh baca info lanjut di malaysia.gov.my. Warga emas pun boleh kekal aktif dan sihat di pusat aktiviti warga emas. Ada aktiviti keagamaan, senaman dan rekreasi dan banyak lagi. Kalau minat nak join, boleh isi borang pendaftaran ahli dekat pusat terdekat. Lagi best, ada 9 kenderaan pengangkutan free UPWE untuk bantu bawa warga emas yang tinggal berseorangan atau dengan keluarga yang kurang berkemampuan untuk dapat rawatan di hospital dan KK kerajaan atau swasta. Boleh kontak pusat aktiviti warga emas yang berkaitan untuk dapatkan perkhidmatan ni. Next, warga emas boleh layari portal e-Warga Emas untuk dapatkan peluang pekerjaan, khusus pembelajaran sepanjang hayat, maklumat hak dan kebajikan serta program komuniti dan sokongan. Last kali, insentif warga emas bulanan untuk yang di bawah garis kemiskinan PGK Miskin Tegak. Boleh mohon di portal e-bantuan JKM. Jangan lupa forward video ni kepada warga emas dalam keluarga anda. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.ecentra.my sekarang.